Hello, Assalamualaikum. Saya Zura. Asal Kota Baru, Kelantan. Umur tua dah, 30 tahun. Anak nombor 4 dari 5 beradik. Sebelum jadi DJ, Zura pernah kerja sebagai kerani, pernah kerja sebagai penyambut tetamu. Lala sekali macam mana, entah dah rezeki kot jadilah penyampai radio THR Gegar. Seronok bukan main. Sebabnya sebelum masuk THR Gegar, pernah juga jadi penyampai di salah sebuah stesen radio di Kota Baru. Masa tu memang dah bercita-cita nak masuk THR Gegar, sebab THR Gegar radio nombor 1 Pantai Timur kelas. Lepas tu alhamdulillah cita-cita tercapai. Suka gatih basikal. Orang Kelantan kata gatih basikal. KL panggil kayuh basikal. Macam tu. Suka nyanyi-nyanyi. Walaupun suara Mac sumbang, tapi kalau nyanyi sorang-sorang, okey, merdu je. Depan orang je sumbang. Seorang abang yang sporting juga. Dia pun banyak juga tunjuk ajar Zura dalam bidang penyampai radio ni. Kawan yang okey juga. Semua okey lah. Nazlin orangnya baik, lemah lembut, tutup bicara. Allah. Tapi sayang dah kahwin. Orangnya okey. Suka banyak ilmu lah yang Zura belajar daripada dia. Dia diam, pendiam, tapi diam-diam dia berisi. Dia pun banyak ilmu juga. Tambah-tambah lagi dalam bidang ni lah, sastra-sastra ni. Panaslah orangnya. Si Syah tu memang ni lah. Dia tu gila-gila tapi okey juga. Best. Korang teruslah dengar THR Gegar bersama Zura pukul 3 petang sampai 7 malam. Ahad sampailah hari Khamis. Okey? Kalau korang nak tengok gambar-gambar Zura, apa aktiviti Zura, gambar Zura naik basikal, masak-masak ke apa ke, singgah-singgahlah dekat Facebook Zura. Cari je Zura THR Gegar, like dulu. Lepas tu nanti kita sembang-sembang kat situ pun sembang juga. Lepas tu yang ada Twitter tu, tweet-tweet lah. Kita follow-follow, okey? Terus dengar THR Gegar.